RM1 dengan RM10, ada beza ke rasa dia? Hai guys, hari ni aku nak try something. Aku nak eksperimen rasa air mineral daripada yang murah sampai yang mahal. Tapi bukan aku yang rasa. First cup. Air yang mahal. Sebab dia rasa mineral dia lebih. Gitu. Tekstur dia. Saya rasa ni air mahal lah. Saya rasa ni kot yang murah. Dia bukan mineral water ni. I know bila dia murah ataupun dia mahal. Kedua. Macam sama je Nok. No, kau ni dah... Apa beza dia? Dia tak payau. Lagi sekali guys. Ini macam pekat sikit. Ada aftertaste yang pelik sikit. Dua ni macam sama. Tapi ni dah segi mahal. Dia rasa mahal. Yang ketiga, jom guys. Ni lagi mahal daripada ni. Macam dekat rumah saya punya air. Ni rasa lain sikit. Ni rasa macam air masak yang tak cukup masak. Air tu belum menggelegak dia dah paket kan. Aku panah dengan lagi satu. Ini macam B40. Macam like dalam black. Gitu. Nombor 4. Check. Apa beza ni? Ni macam payau sikit. Hint of kelapa tu. Katanya air mahal kan daripada Gunung Fuji lah apalah. Dah sedap. Ni murah. Last one. Dia rasa macam Sumpah tak ada beza. Aku tak faham lah. Ini mahal. Confirm. Bau pun lain weh. Saya tak suka ni. Confirm ini mahal. Yang ni rasa macam kat rumah. So, korang sanggup ke spend harga yang mahal daripada biasa untuk sebotol mineral je? Apa pun, ikutlah poket masing-masing, okay? Bye!